Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, kita sambung soalan 21. Rajah 10 menunjukkan daya-daya mengufuk yang bertindak ke atas motosikal yang sedang memecut. So, macam biasa, kalau saya jumpa perkataan memecut, saya akan tulis beberapa keyword, iaitu daya-daya yang bertindak kepada objek sekarang bukan dalam keadaan keseimbangan daya. Okey, maksudnya daya depan jumlahnya tak sama dengan jumlah daya belakang. So kalau kita tolak yang warna biru ni dengan warna hijau ni, kita tak dapat kosong. Itu maksudnya daya bersih bukan sifar. Tak dapat sama dengan kosong. Itu penting. Jadi kita tengok rajah, kemudian tengok dalam soalan yang manakah benar. Soalan tanya yang manakah benar. So keyword tadi membantu, daya paduan bukan sifar dan motosikal tersebut tidak berada dalam keseimbangan daya. Baik, macam mana nak bagi motosikal tu berada dalam keseimbangan daya? Yang ni tidak kan? So, mestilah soalan ada menyebut sama ada motosikal itu pegun atau motosikal itu bergerak dengan hal laju seragam. Then only kita boleh anggap yang ini sama dengan jumlah tambah yang ini. Okey, tapi sebab dia bagi pecutan, awak kena ingat keyword itu. 22. Maksud leraian daya. Leraian daya ni maksudnya kita ada satu daya F. Okey, kemudian kita daripada daya satu yang tunggal itu, kita leraikan kepada komponennya. Komponen biasanya kita ada komponen yang mengufuk, iaitu Fx, dan juga menegak Fy. Kita leraikan. Okey, kemudian tambahan, sudut mestilah berada di antara, theta mesti berada di antara komponen F dengan Fx. Kalau W dengan Wx. Macam tu. Mesti dengan paksi X. So itu tempat tetanya. Okey, jawapannya A, proses meleraikan daya tunggal kepada komponen-komponennya. 23, yang manakah betul hubungan antara F dengan X? Yang ini dinyatakan dalam hukum Hooke. Hukum Hooke kata, kalau awak tambahkan lagi beban atau tambahkan lagi daya, maka spring akan menambah pemanjangannya atau pemanjangannya akan bertambah. Begitu juga kalau awak tekan spring itu, mampatkan, maka mampatannya juga bertambah. Awak guna daya yang lebih besar, awak letak atas spring tu, maka spring tu akan memampat lebih banyak. So dekat sini Hooke kata F berkadar terus dengan X, dan bila dia buat eksperimen, dia telah pun menamakan kecerunan ini sebagai pemalar spring. Okey, so jawapannya adalah B. 24, rajah sebelah menunjukkan pancutan air dari lubang yang berbeza kedudukan. So kita boleh tengok sini, lubang ni, lubang sini, lubang sini. Okey, tujuan dia letak 3 tempat lubang tu adalah mengkaji faktor yang mempengaruhi tekanan cecair. Dalam silibus awak belajar tekanan cecair ada 3 faktor. Pertama adalah ketumpatan cecair. Okey, kedua adalah nilai G itu sendiri, iaitu kekuatan medan graviti, dan yang ketiga kedalaman, atau kadang-kadang dalam kes tertentu melibatkan ketinggian juga. Kalau air terjun, biasanya kita guna ketinggian. Kalau kolam, kita gunakan kedalaman. So depends. Okay, refers to the same symbol, iaitu H. So dalam kes ni, apa yang kita kaji? Faktor mana yang kita kaji? Jawapannya adalah kedalaman cecair. 25. Rajah menunjukkan sebuah barometer ringkas yang menunjukkan tekanan atmosfera pada aras laut. Ni barometer. Okey, konsepnya adalah panjang sini sampai sini sentiasa 76 cm merkuri. Okey, itu merujuk kepada tekanan atmosfera. So 76 cm, 76 cm. Soalan tanya, yang manakah tekanan melebihi tekanan atmosfera? So kita pilih D kerana D sudah melibatkan kedalaman lebih daripada 76. So melebihilah 26. Jack hidrolik digunakan untuk menaikkan bongkah logam, beratnya 4000. So logam ni saya dah tulis kat situ, F2 4000, sebab kita nak angkat dia kan. So yang ni output lah F2.
So apa kita buat? Kita apply daya F1 pada pemegang. Bila kita apply F1, okay, daya itu akan menekan omboh utama ke bawah, menghasilkan sejumlah tekanan. Tekanan ini dipindahkan secara seragam ke omboh kedua. Dapatlah daya F2. Konsepnya kita guna daya yang kecil, kita hasilkan daya yang lebih besar. Faktor penggandaan. Okey. Jadi soalan tanya apa? Jika nisbah, nampak soalan banyak guna nisbah. Jika nisbah antara luas permukaan omboh utama ke omboh kedua. Jadi omboh pertama, ini omboh kedua. Macam tu. Hitung daya F yang dikenakan. Jadi kita keluarkan dulu formula. Bagi Pascal, formulanya, prinsip Pascal adalah F1 bahagi A1 sama dengan F2 bahagi A2. Okey, F1 ni yang kita nak cari. Daya input. Okey, A1 kita tahu 1, A2 kita tahu 10 sebab berdasarkan nisbah. So kita gantikan nilai, kita dapatlah F1 kita 400. Okey, F2 ni kita tahu dah kan 4000. Kita tukar tempat je. Yang tu saya tukar tempat ke. Dekat sini sebab saya nak bagi nampak nisbah tu. Saya tukar tempat. Alright. 27. Keyword bagi soalan ni adalah sebuah kapal terapung. So kalau terapung saja, make sure awak tulis ini keyword dia, iaitu daya apungan sama dengan berat objek. Okey, ataupun berat air yang tersesat. Okey. Jadinya dalam rajah ni pun saya ada lukiskan. In case dalam paper tu dia minta labelkan. So berat awak mesti sentuh objek. Tu berat, tindak ke bawah, dan daya apungan mesti bertentangan dengan arah berat. Tapi mesti awak lukis dalam cecair, dalam bendalai yang terlibat. Kalau pakai belon udara panas, boleh buat dekat luar belon ataupun sentuh belon juga. Yang ni kena buat dalam air ni, air kat bawah ni kan. Sebab tu saya punya arrow tak lebih sampai atas. Baik, prinsip mana? Prinsip Archimedes. Pasal daya apungan ni Archimedes lah. 28. Satu bola polistirena bersalut logam berayun dalam medan elektrik. Okey, yang kuat. So, medan elektrik yang kuat ni refers kepada penggunaan VLT, voltan lampau tinggi. Voltan lampau tinggi ni apa beza dengan power supply biasa? Power supply biasa, maksimum dia boleh bekalkan hanya 13 volt. Kalau awak tengok power supply yang warna biru tu, dia 12V, awak boleh plus 1. Ada plus 1 punya button tu, jadi 13 lah. Tapi VLT dia boleh pergi up to 5 kV. 5 kV maksudnya 5000, boleh pergi sampai 5000. So kalau lah voltan tu voltan yang lampau tinggi, terlampau besar, sangat besar, maka medan elektrik juga jadi berkekuatan tinggi. Soalan tanya apa? Yang manakah boleh meningkatkan frekuensi ayunan bola polistirena? Nak bagi dia ayunan dengan lebih kerap lagi. Jawapannya, kita gunakan VLT yang lebih besar. Kalau soalan tanya kenapa? Kerana menghasilkan medan magnet pula. Medan elektrik. Tadi saya sebut medan magnet ke? Medan elektrik medan elektrik berkekuatan tinggi. Okey, macam tu. Reason dia lah kalau dia suruh explain kenapa. 29. Sebuah mentol menggunakan gegelung dawai tungsten. Sudahlah pakai gegelung. Gegelung ni dia melibatkan satu konduktor yang panjang. Lepas tu guna tungsten pula. So yang ni ada melibatkan dua faktor dalam rintangan satu-satu bahan. Yang pertama, sebab dia dalam bentuk gegelung, sebenarnya panjang. Ianya panjang. Apa-apa yang kita gelung, kalau kita tarik kan dia jadi panjang. So panjang adalah salah satu faktor. Kalau konduktor tu lebih panjang, rintangannya lebih tinggi. Kedua, sebab kita guna tungsten, maka tungsten ni kerintangannya kerintangannya tinggi. So bila kerintangan tinggi,
rintangan juga bertambah. So, kenapa kita nak buat rintangan bertambah ni? Supaya lebih banyak rintangan, maka lebih banyak tenaga haba dapat dihasilkan, lebih banyak tenaga cahaya yang terhasil. So, meningkatkan rintangan dia punya. Kenapa kita pakai gegelung dawai tungsten? Rintangan. Okey, 30. Yang ni kita panggil kadar kuasa. Kadar kuasa ni dia punya syarat. Saya suka melambangkan kadar kuasa ni kepada syarat. Kalau awak penuhi syaratnya, maka awak dapat hasilnya. Macam tu. Kalau awak penuhi syaratnya, awak dapat hasilnya. So, maksud kadar kuasa ni, kalaulah awak ada periuk nasi dan awak sambungkan periuk nasi ni kepada power supply yang voltanya 240. Awak ambil periuk ni, awak sambung dekat plug, awak on. Sebab rumah kita memang pakai 240V. Maka apa yang periuk nasi ni dapat bagi dekat awak? Dia boleh bagi dekat awak satu bentuk tenaga dalam satu saat. Contohnya kalau dia tulis kat sini 750 watt, iaitu kuasa, maksudnya dia hasilkan 750 tenaga dalam satu saat. Itu maksud kuasa. So 750 watt maksudnya apa? 750 joule dalam satu saat. Okay. Awak akan dapat tenaga banyak ni dalam periuk tu kalau awak sambungkan kepada 240 volt dan beza keupayaan ataupun bekalan kuasa. Kalau dia tulis situ 50 watt, apa maksud dia? 50 joule tenaga dalam satu saat. Macam tu. Cuma kita nak takrifkan dia tu, kita buat dalam bentuk tenaga setiap saat. Alright. 31. Ini kita guna petua tangan kiri Fleming. Sorry. So, kita tengok dekat dalam rajah 18 ni ada satu simbol konduktor. Dekat konduktor tu, tengah-tengah dia tu ada titik. Titik maksudnya arus keluar. Ini soalan baik ni. Soalan dah bagi siap-siap dah arus keluar. So, awak letak tangan kiri Fleming awak. Awak pastikan jari hantu keluar daripada rajah ataupun keluar daripada skrin. Menghadap ke atas lah kalau skrin awak sekarang kat bawah. Kemudian awak pusing tangan kiri Fleming awak ni, pastikan jari telunjuk menghadap ke kiri. Kenapa menghadap ke kiri? Sebab selatan sebelah kiri. Nah, awak tengok ibu jari awak menghadap ke bawah. Dapatlah daya lastik bertindak ke bawah. 32. Magnet bar sedang bergerak mendekati solenoid. Maksudnya nak masuk lah ni. Magnet bar ni kita nak cuba masukkan ke dalam solenoid. So, apa solenoid buat? Solenoid tak nak bagi masuk. Kalau kita cuba masukkan utara, solenoid tak nak bagi masuk. So, apa caranya? Solenoid buat satu lagi utara. Sebab utara, kalau bertemu dengan utara, dia akan repel. Repel maksudnya menolak. Okey, cubaan solenoid untuk menolak. Tapi berjaya tak magnet bar masuk? Berjaya je. Dia cubaan untuk menolak. So, cubaan tersebut menghasilkan medan magnet utara di sebelah kanan solenoid dan selatan di sebelah kiri solenoid. So, awak apply petua genggaman tangan kanan. Okay, right hand grip rule. Pastikan kuku awak nampak. Awak akan dapat semua arah yang mengalir dalam solenoid, arah arus maksud saya, yang akan mengalir ke bawah. Okay, awak dapat bawah ni right hand grip rule awak. Pastikan awak nampak kuku ni tangan awak. Ni ibu jari. Ni awak punya jari. Macam tu. Cara ringkasnya. Nampak kuku. Nanti awak dapat sini utara, sini selatan. So, utara, selatan. Awak ikut arah anak panah ni bawah. Awak dapati bahawa jarum galvanometer akan terpesong ke kiri. Kenapa ke kiri? Sebab kalau arus mengalir ke kanan, elektron mengalir pada arah bertentangan. Ingat galvanometer dalam KSSM, jarum galvanometer dia ikut arah pengaliran elektron. So, kalau arus pergi belah sini, elektron akan pergi bertentangan arah. Okey, pesong ke kiri. Ingat tu. Alright.
Arah pesongan jarum galvanometer boleh ditentukan oleh so soalan ni tanya yang cerita pasal tak nak bagi masuk, hasilkan medan utara lagi satu, sebelah sini jadi selatan. Yang ni hukum apa? Jawapannya hukum Lenz. Hukum Lenz kata arah pengaliran arus aruhan adalah bertentangan dengan arah daya yang menghasilkannya. Kalau awak check balik lah, macam tu. So ini Lenz law. 33, transformer unggul. Saya kalau jumpa je perkataan ni, saya akan tulis terus ciri-ciri transformer unggul. Transformer unggul ni kita panggil dia transformer unggul sebab dia ada kecekapan 100%. Maksudnya berapa banyak yang awak bagi kuasa, dia guna maksimum. Kalau awak bagi dia kuasa 50 watt, maka semua 50 watt tu menjadi tenaga elektrik. 50 watt tu tidak terbazir langsung. Kecekapan dia 100%. Maksudnya dalam kata lain, power output, kuasa output sama dengan kuasa input. Kuasa output sama dengan kuasa input. Saya akan tulis yang ni dulu supaya saya ada idea yang saya yang saya dapat pandukan selepas itu. Baik, soalan bagi Rajah 20. Anything yang dia label pada Rajah, saya akan tulis dalam bentuk simbol. Contohnya 240V ni. Macam mana saya tahu yang ni VP bukan VS? Jawapannya sebab saya nampak simbol AU. So AU maksudnya berada pada gegelung primer. Yang ni akan jadi sekunder. So bahagian sini kita panggil input lah, primer. So VP kita sudah ada labeling IP. Kemudian di sebelah sana dia akan jadi PS atau PO, sama je. Okey, kuasa pada gegelung sekunder samalah dengan kuasa pada gegelung output. Benda yang sama je, output dia dengan sekunder, input dengan primer. So saya tulis PO dekat situ. Baik, soalan tanya berapakah nilai IP tu yang terlabel tu IP. So IP arus, kalau dalam formula kuasa dia dihubung kaitkan dengan formula P sama dengan IV. So kalau awak nak cari IP, semua kena letak P. Contohnya nak cari IP kan, V mesti P, P mesti P, primary lah, mesti primary. Okey, tengok dekat sini sepatutnya kalau saya kata nak cari primer, kan, P, VP, sini mestilah PP. Betul, primer mestilah PP. Masalahnya sekarang, kuasa dekat primer ada ke? Tak ada, dia tak bagi. Dia cuma bagi kuasa dekat sekunder. Ni PS ni, samalah PS. So, boleh tak kita ganti kat situ 80 juga? Jawapannya, boleh. Sini, walaupun kita tidak ada maklumat, tak ada maklumat PP, kita hanya ada PS saja, kita boleh ganti masuk sini juga. Sebab kita faham dalam transformer unggul, PO sama dengan PI. Samalah maksud PS dengan PP tu, sama maksud. So straight away kita boleh ganti dan selesaikan matematik mudah ni. Bahagi je. Tapi dia jadi tak mudah kalau awak tak tahu yang ni. Kalau awak tak tahu transformer unggul tu apa. Okay. So sekali lagi, in case awak confused dengan O dengan I, S dengan P tu, kita boleh consider ini juga. PS sama dengan PP. Samalah tu. Okay. Ingat ni. Kalaulah, mana dia? Okay. Input adalah bahagian primer, output adalah bahagian sekunder. Macam tu. You choose. Awak yang pilih awak nak guna O ke I, nak guna P ke S. Mana satu? 34. Okey, 4 komponen seperti yang telah ternyata dalam Rajah. Kemudian yang manakah benar? So jawapannya 1 dan 3. JK digunakan sebagai penguat arus dan switch automatik. JK itu apa? JK adalah transistor. Transistor ada dua fungsi, iaitu current amplifier, iaitu menghasilkan arus yang lebih besar daripada arus yang kecil. Contohnya kalau kita ada IB dengan IC kan, biasanya IB ni sangat-sangat kecil berbanding IC.
So kita guna IB yang sangat kecil, kita hasilkan IC yang sangat besar. Itu dia penguat arus. Switch automatik ni kita banyak selesaikan dalam soalan-soalan yang guna perintah peka cahaya, perintah peka haba, yang tu. Okey, 1 dan 3. 35. Yang manakah merupakan sinar katod? Sinar katod ni datang daripada satu eksperimen menggunakan tiup sinar katod. Tiup sinar katod ni berfungsi di bawah satu konsep dipanggil pancaran termion. Pancaran termion ni apa? Bila kita ada satu filament, kita panaskan, kita letak bateri kat situ. Contohnya kita letak 6 volt baterinya, 6 volt. So apa jadi? Nanti filament ni akan boils off, dia mendidih kan. So bila mendidih, keluarlah elektron dari permukaan filament yang dipanaskan. Inilah kita panggil pancaran termion. Sorry. Baik, 36. Proses rektifikasi gelombang separuh. Yang ni banyak kali saya ulang. Rektifikasi itu maksudnya apa? Rektifikasi itu adalah proses. Proses apa? Menukarkan arus ulang alik kepada arus terus. Okey. So rektifikasi ni guna alat apa? Jawapannya guna diod. Sama ada guna 1 diod atau guna 4 diod. Kalau guna 1 diod macam dalam rajah 22, yang ni namanya rektifikasi gelombang separuh. Kalau guna 4 diod dalam set yang lepas, itu namanya rektifikasi gelombang penuh. So nama pun gelombang separuh, jadi separuh dari gelombang akan dibuang. Awak boleh anggap macam tu lah. Separuh daripada gelombang. Macam ni. Yang ni bentuk AC kan? Bentuk AU kan? Bentuk AU. Bentuk AU macam tu. Jadi dalam rektifikasi gelombang separuh, kita buang separuh kitar negatif. Separuh kitar negatif yang mana? Ini. Kita buang dia, jadikan dia kosong. Zas kosong dia. Macam tu. Jadi ada satu lagi gelombang. Yang ni AU juga. Kita buang separuh kitar negatif dia. Zas pun sama. Ulanglah proses tu, jadikan dia kosong. Macam tu. Dapatlah macam mana dalam lukisan ni. So now kita dah hasilkan A T, arus terus. Okey. So dekat situ rajah pun kita boleh tulis. So ni arus ulang alik. Bila kita dah merentasi proses dia tu, dah guna 1 diod dia, dapatlah kita arus terus kat sini. Nanti dekat skrin OSK, dapatlah kita waveform macam ni, bentuk gelombang macam tu. Okay, tapi soalan tanya, selain daripada kita buat proses rektifikasi gelombang separuh, which is kita akan dapat lebih kurang bentuk macam ni, soalan kata, kalau kita tambah satu kapasitor, dan kapasitor tu disambungkan pula selari dengan perintah, apa jadi kepada bentuk? Okey, kalau kita nak lukis, in case lah ini soalan paper 2 kan, awak boleh lukis kat sini. Ambil wayar, sambung kat sini, kapasitor, dia punya simbol dia macam ni, sama panjang terminal dia. Tarik sampai bawah. Oops, tak kena pula. Okey, dan ini rupa kapasitor yang disambungkan secara selari dengan perintah. So apa kita buat sebenarnya kalau kita sambung macam ni? Jawapannya adalah, saya highlight sekejap. Kalau kita buat macam ni, kita sebenarnya buat satu lagi proses. Nama proses ni, tambahan proses ni adalah proses meratakan. Literally, kalau kita menganggap ini adalah satu bukit, kita ambil satu penyodok, kita nak ratakan bukit ni. Ini bukit, kita nak tolak bukit ni bagi rata. Okay, as if, bukan betul-betul, as if. So apa berlaku? Kita meratakan voltan tu supaya kita hasilkan voltan yang lebih mantap dan lebih stabil. Kenapa sebelum ni tak mantap ke? Kurang mantap. Sebab ada ketika arus kita jadi maksimum, kemudian turun semula ke kosong, dan selepas beberapa ketika baru arus naik. Tu dia ada momen-momen atau masa, satu jangka masa yang arus kita menjadi kosong. Kita tak mau yang ni. Kita nak tukar dia jadi arus terus, tapi tak nak jeopardize. Kita tak nak lah sampai arus kita tu jadi kosong lama-lama.
Kita tak nak yang kosong tu. So kita kena ratakan. Make sure dia jatuh pun jatuh sikit je. So itulah proses meratakan. Pakai kapasitor, letak selari dengan perintang. So apa kita dapat adalah yang warna pink tu. So voltan dia nak jatuh atau arus dia nak jatuh sikit, dah berjaya naik semula. Jatuh sikit, naik semula. So yang ni lebih mantap. Nampak? Tak jatuh ke kosong. Tak jatuh ke kosong pun. Okey. Kalaulah awak pilih D, yang ni adalah rektifikasi gelombang penuh tambah dengan meratakan. Ni kalau pakai 4 diod, dia dapat macam ni. Okey, 37 maksud separuh hayat. Separuh hayat ni adalah masa. Tengok warna hijau ni kan. Saya highlight dengan warna hijau juga. Masa. Masa apa? Untuk radioaktif tu, aktiviti asalnya berkurang kepada separuh. Nampak tak simbol separuh kat situ? So, bilangan asal nukleus, jisim dia ke atau aktiviti dia, jadi separuh daripada asal. Itu maksud separuh hayat. 38. Mengapakah reaktor nuklear dilengkapi dengan rod kawalan? Rod kawalan ni dalam silibus kita tahu fungsi dia menyerap neutron berlebihan. Kenapa dengan neutron ni? Neutron ni kalau kita tak serap, neutron simbol dia macam ni, dia akan pergi langgar lagi uranium ataupun kita punya source lah, radioactive source. So kalau dia berlanggar dengan nukleus uranium tadi, dia akan menyebabkan berlakunya lebih banyak pembelahan nukleus. Pembelahan nukleus tu yang hasilkan tenaga nuklear. Kenapa kita nak serap dia pula? Bagus apa kalau neutron ni kita guna lebih banyak. Maksudnya kita belah lebih banyaklah tenaga kita dapat. Not entirely true. Tak semestinya benar. Sebab tenaga yang kita guna depends kepada usage kita. Kita nak guna besar, baru kita pakai besar. Jadi kita kawal. Kalaulah tak terkawal, tenaga terlampau banyak. Bila tenaga terlampau banyak, haba terlampau besar. Bila haba terlampau besar, boleh mengakibatkan kemalangan, kebakaran ke, letupan ke. So nak mengawal bilangan reputan supaya boleh mengawal jumlah tenaga optimum yang kita nak saja. Okey. Dan kadar tindak balas berantai ni awak belajar kan, kalau kita buat banyak pembelahan nanti dia dapat 3 biji neutron. Betul? 3 biji neutron ni pergi langgar lagi. Nukleus dapat lagi 3 dan 3. Langgar lagi dapat 3, 3, 3, 3. Sudah. Terlampau banyak kan. Nanti tenaga tak terkawal. 39. Kesan fotoelektrik. Ni tahulah kan. Kesan fotoelektrik ni dia ada syarat dia. Kalau kita ada satu logam. Kita ada satu logam. Logam tu contohnya cesium. Kita ambil cahaya. Kita letakkan. Sinarkan pada logam tu. Katalah frekuensi cahaya dan frekuensi ambang bagi logam. Dalam keadaan frekuensi cahaya tu lebih besar dari frekuensi ambang, apa jadi pada permukaan logam? Permukaan logam tu akan keluarkan elektron. Elektron ni kita panggil fotoelektron, iaitu elektron yang keluar dari proses kesan fotoelektrik. Tapi syarat ni kena patuh dulu. Kalau dapat frekuensi, kalaulah frekuensi ni kurang daripada frekuensi ambang, tak berlaku. Tak terbebas fotoelektron tu. Dan soalan terakhir, alamak, kenapa di sini tu? Baik, soalan terakhir untuk set ini, kertas 1. Sebuah logam mempunyai fungsi kerja 3.2 elektron volt. Okey, fungsi kerja work function W. Cahaya dengan frekuensi F. Okey, saya labelkan dekat situ. Soalan minta cari tenaga kinetik maksimum, K maksimum. So daripada situ saya akan sentiasa mula dengan formula ni. Saya kalau tajuk kuantum, favorite saya akan mula dengan formula kecil ni. And then saya akan expand kalau perlu. Contohnya, saya nak cari K max. Nampak saya highlight K max saya sampai hujung. Okey, kemudian saya tengok apa maklumat yang saya boleh ganti. Contohnya saya dah ada fungsi kerja. Fungsi kerja dah ada, settle. Nah, ini dah boleh ganti. Okey. Kemudian kita tidak ada maklumat tenaga.
Tenaga tak diberi secara direct, tapi saya tahu dalam silibus untuk cari tenaga foton, kita ambil Planck constant darab dengan frekuensi dia. So saya gantikan E sebagai HF. Okey, dekat sini saya berhenti sekejap. Saya perhatikan pilihan jawapan saya. Bila saya perhati pilihan jawapan, saya dapati tak sama macam kebiasaan. Biasanya kalau minta cari tenaga, tak kira tenaga kinetik apa-apa ke, work function ke, atau tenaga foton ke, biasanya dalam unit joule. Tapi pilihan jawapan dia trik. Dia bagi awak dalam satu unit lain bagi tenaga, iaitu electron volt. So why not 3.2 ni saya tak convert kepada joule. Saya biarkan dia dalam EV. Tengok yang ni dia memang bagi dalam electron volt dah. So saya ganti electron volt. Now saya nak terus pastikan saya dapat jawapan dalam EV terus. Apa saya buat? E sama dengan HF. H ni saya gantikan nilai pemalar Planck. F ni nilai frekuensi yang saya dapat dari soalan ni. Okey, yang ni pemalar Planck. Saya darabkan dulu. Kemudian saya bagi siap-siap. Bahagi siap-siap supaya saya punya jawapan E tu dah berada dalam EV. Apa saya bahagi? Saya bahagi dengan nilai ni. 1 EV sama dengan banyak ni joule. So kalau saya nak patah balik, saya kena bahagi. So saya bahagi siap-siap dekat bawah ni, supaya bahagian sebelah kiri juga sudah berada dalam EV. Yang ni sudah ada dalam EV. Yang ni confirm dapat EV. Macam tu. Okay. So perbuatan saya bahagi tu, end up saya dapat jawapan 0.3 EV. So itu sahaja untuk set Kelantan. Hopefully saya boleh selesaikan Kelantan kertas 2 juga nanti, insyaAllah. Good luck semua. Buat yang terbaik, insyaAllah. Saya doa semua dapat A+ fizik. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.